Saya pernah menelan kohok ketika puasa Ramadan kerana menyangka telan kohok tidak batal. Adakah kena ganti? Kohok yang batal ialah kohok dalam dada. Kohok dalam mulut tak batal. Air liur dalam mulut tak batal. Yang batal air liur tu kita keluarkan daripada dalam perut. Dapat kat mulut telan balik batal. Kohok duduk dalam dada kita buat dapat setengah kilo telan balik batal. Kohok tu duduk atas lidah dah atau duduk dalam mulut dah telan tak batal. Ingus batal. Ingus daripada hidung kita jatuhkan ke mulut, tarik dengan lidah telan batal. Barang asing dia panggil jadi kalau awak duduk telan kohok tu di mana? Kohok awak duduk di mulut telan, dia kira hukum air liur tak batal. Kohok dari dalam